Serabut gila aku layan filem Dilse lakonan Datuk Sharohan ni. Mula-mula layan nampak macam okey and boleh layan lah. Tempat diorang syuting pun lawa juga. Tapi ending, aduh, aku annoyed betul. Dan annoyed tu lebih pada karakter ataupun watak utama dalam filem Dilse, which is the hero lah, lakonan Datuk Sharohan. Hai, dia punya desperate. Malah nak cerita banyak, korang kenalah tonton filem Dilse ni dekat Netflix. Aku okey untuk bagi 3 bintang daripada 5 bintang, tapi aku tahu ramai akan bagi bintang yang lebih tinggi daripada apa yang aku bagi. Terutamanya filem ni, tak silap aku, kira macam ada banyak lah lagu-lagu Bollywood yang best yang ramai orang minat. Tapi itulah, bila aku layan filem Bollywood, aku bukannya jenis yang minat nak dengar lagu dia sangat. Aku lebih pada dia punya story je. Mengisahkan pasal seorang DJ radio yang dah pun jatuh hati dengan seorang wanita ni. So dia try hard lah untuk nak dapatkan wanita ni. Tapi wanita ni reject dia disebabkan ada reason yang bagi aku reason tu agak strong jugalah. Boleh jadi satu turning point dalam filem Dilse ni bila korang tengok. Dan korang pun tak expect lah benda tu.